排除在维赛节的庆祝氛围中，居港开心学校的学生们联合从幼儿园到高中各级教育关怀论坛，一起开展社会公益活动，向数百名精神障碍者与无家可归者发放社会救助物资。在维赛节庆祝活动的系列活动中，居港开心学校与从幼儿园至高中的关爱教育论坛联合举办了一场社会关怀活动。该活动在 Bagus Mandiri Insan 基金会举行，这是一家位于居港市、专门收容精神障碍患者及流浪者的收容所。活动现场气氛热烈，居港开心学校的学生们带来了艺术表演与娱乐节目，为活动增添了更多欢乐与温馨。活动主办方负责人苏阳蒂表示，这场社会服务活动原定于5月12日，即维赛节当天举行，但由于学校行程安排紧凑，最终推迟至5月22日才得以举行。苏阳蒂补充说，这次捐赠的物资包括被罩、牙刷、牙膏、鸡蛋，以及根据基金会的具体需求特别准备的重点物资295个枕头。我们希望这些捐助能为 Bagus Mandiri Insan 基金会的收容人员带来喜悦与温暖。Kegiatan kita hari ini sebenarnya dalam memperingati Hari Raya Waisak yang jatuh pada tanggal 12 Mei kemarin. Namun karena kita juga banyak agenda lain di sekolah, sehingga kita mengadakannya di sekarang aja, di tanggal 22 Mei ini. Bantuan yang kita berikan apa aja tadi? Bantuan yang kami berikan itu adalah sabun, kemudian telur, ya, odol, sikat gigi, terus bantal. Karena kemarin memang dari Yayasan Dinas Bagus Mandiri Insan ini memang requestnya bantal sih, sebanyak 255 piece. Ya. Sama tadi makan siang. Ya, dengan makan siang. Ya. Ada hiburan-hiburan juga lah untuk teman-teman yang di sini yang diisi oleh anak-anak sekolah Medrawira SMP dan SMA. 与此同时 Bagus Mandiri Insan 基金会主席 Agus Mulyono 也表达了对居港开心学校的感谢。Ini sangat luar biasa bagi kami, karena saya kalau nggak dibantu orang-orang baik seperti dari sekolah itu dia kira ya repot. Seperti bantal ini kan memang nggak pakai bantal. Jadi ketika mereka ada pernah berkunjung sebelum ke sini, ya kami menyampaikan apa yang dibutuhkan ya bantal. Jelas bantal hari ini juga mereka mendapatkan ada donasi makan siang, ada sabun, ada telur. Ini sangat luar biasa karena ratusan nyawa yang saya tampung, saya rawat di sini itu mereka ya beras itu butuh 100 kilo. 他表示终身感激大家的帮助，并希望类似的善举能够持续进行，给予这里的居民更多力量与希望。Vipa TV